Ramai yang belum tahu lagi bahawa ada je perkhidmatan perubatan tradisional dan komplementari yang ditawarkan di fasiliti KKM. Jom saya terangkan. Contoh perkhidmatan ini adalah seperti urut tradisional Melayu. Yang kedua, acupuncture, iaitu perubatan tradisional Cina yang menggunakan jarum halus di titik meridian. Nombor tiga, terapi herbal. Yang ini adalah juga perubatan tradisional Cina yang fokus untuk mengurangkan kesan sampingan radioterapi dan kemoterapi. Yang keempat, sirohara, sejenis perubatan tradisional India yang dapat menenangkan jiwa dan meredakan tekanan. Yang kelima, terapi pasti luaran, sejenis rawatan tradisional dari negara India yang menggunakan warm medicated oil. Dan yang keenam, terapi Verna, sejenis rawatan perubatan tradisional India yang menggunakan teknik acupressure. Di Malaysia, rawatan perubatan tradisional yang ditawarkan oleh KKM adalah terhad untuk masalah kesihatan tertentu sebagai rawatan pelengkap. Perkhidmatan ini hanya disediakan di hospital dan klinik kesihatan yang terpilih. Untuk maklumat yang lebih lanjut, sila dapatkan nasihat daripada doktor dan ahli farmasi anda.